Okay guys, so Nisa nak tunjuk dekat korang. Hari tu Nisa dah redeem RM100 untuk Tashengo. Sekejap, kita pergi dekat bag ni. Pergi dekat my bag. So kalau korang tengok dekat sini kan, lepas korang claim, nanti dia akan masuk ke available ni tau. So lepas dia dah masuk ke available tu, Dudu punya, tak tahulah dia punya team ke apa, dia akan check dulu, verify korang ni real punya person ke ataupun korang ni robot ke, fake ke apa. So once dah verify, korang punya code akan masuk ke dalam redeem ni. So korang tekan je dekat situ. Lepas tu korang dah nampak ada satu nombor reload tu. Nanti korang just masukkan nombor tersebut ke dalam korang punya Tashengo lah. So sekejap lagi Nisa akan tunjukkan dekat korang Nisa punya Okay, so dah quick cash in. So dah dapat RM99 lah sebab RM1 tu dia punya charges. So kepada sesiapa yang berminat untuk nak cuba, korang bolehlah cuba untuk main dekat dalam games Dudu ni. Okay. So Nisa dah bagi tahu dekat korang macam mana cara untuk nak gunakan apps ni apa semua. So korang boleh cubalah. Ada berapa video tadi Nisa dah buat. So korang boleh refer pada video yang sebelum ni. So untuk video kali ni Nisa just nak tunjukkan dekat korang yang apps ni memang legit membayar. So itu saja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.